Kalau kita ambil air semayang dulu, lepas tu kita make up, kemudian kita keluar rumah, masuk waktu terus pergi solat dengan wuduk tadi, air wuduk tadi sah atau tidak lagi? Terima kasih. Dia ni nak keluar rumah, contohnya dia nak pergi rumah mak dia, nak pergi rumah kakak dia, atau nak pergi rumah nenek dia, nak buat birthday, dia pun pakailah. Dia ambil wuduk dulu, lepas ambil wuduk baru pakai make up, hukumnya sah. Yang tidak sah ialah make up dulu baru wuduk. Nah, bila kalau make up itu manik, menjadi penghalang daripada sampai air kepada anggota wuduk. Contoh dia letaknya gincu. Gincu itu adalah benda-benda yang daripada sayuran, daripada lemak dan sebagainya. Dia menjadi manik. Syarat sah berwuduk ialah tidak ada halangan untuk air sampai kepada anggota wuduk. Dan kalau ada brusher, kalau ada undercoat, kalau ada shadow, benda tu menghalang air wuduk kena kepada kulit muka, tidak sah. Tapi kalau dia ambil wuduk dulu, kemudian bermakeup, kemudian sampai masa zuhur, dia semayang, hukumnya sah. Okey?